Antara komen yang paling banyak saya terima ataupun yang bertanya, Man, mesin rumput apa yang okey? Kat sini saya nak bagi tahu bang, saya ada pelbagai jenis mesin rumput bermula daripada harga 199 sampailah ke 1000 lebih. Kalau abang tanya saya yang mana okey, saya akan cakap semua okey. Tapi abang kena faham, okey yang 200 dengan okey yang 500 dengan okey yang 1000 pada level yang berbeza. Alright, jadi jangan samakan yang level 200 abang dengan level yang Mitsubishi 1000 lah, kita ambil contoh. Alright, dia paling simple bang, expectation dengan budget nak kena sama. Tak boleh expectation dekat sini, budget dekat sini. Jadi memang akan timbul macam-macam masalah. Kalau abang punya expectation dekat sini, budget dekat sini, abang kena turunkan abang punya expectation. Kalau abang punya expectation sesuai dengan budget, insya-Allah abang punya pembelian tak ada masalah. Yang paling penting, abang punya pembelian sesuai dengan abang punya penggunaan. Alright, kalau misal kata abang pengguna bawah 2 jam, abang nak beli Tanika yang harga 199, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau abang punya penggunaan lebih daripada 2 jam, rumput panjang, kawasan besar, tidak digalakkan. Untuk 199 ni, macam kawasan-kawasan rumah semidi, rumah banglo, tanah-tanah rumah kampung, kan, kawasan-kawasan tak sampai suku ekar, sesuai dan layak digunakan untuk rumput-rumput yang bawah lutut lah, tapi bukan yang terlalu tebal atau lalang. Sebab apa? Dia sisi cuma 32 sisi saja. Kalau abang punya kawasan tu besar, yang itu abang ada dua pilihan. Sama ada abang nak yang brand yang tengah-tengah tapi heavy duty, ataupun abang nak yang kasta tertinggi macam Husqvarna, Mitsubishi. Alright. Kalau abang nak jimat sikit, biasa kalau macam company dia orang nak jimat sikit, daripada harga 1000 dia orang dapat TK dalam 2 biji. Okey, TK 600 lebih. Kalau Mitsubishi 1000 dan ke atas. Jadi dia orang nak jimat, dia orang akan ambil TK 2 biji, ibarat ambil satu Mitsubishi. Okey, untuk mesin rumput ada 32 cc, 43 cc dan 52 cc. Pilihan tergantung dekat abang-abang semua. 43 antara yang paling favorite dan paling ramai orang pakai. Sebab apa? Dia hybrid. Lalang boleh, rumput rendah pun boleh. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, kejap lagi masuk dalam live. Kita jumpa lagi dekat live kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.